fih. Surah Taha ayat 131 yang bermaksud, wala tamuddan, jangan kamu ni mengarahkan pandangan kamu, ainaika, mengarahkan dua mata kamu ni, pandangan mata kamu ni, ila ma matta'na bihi, ke atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir, untuk menikmatinya. Azwajam minhum, yang mana kata Allah, zahratal hayatid dunya, yang menyeronokkan bagi mereka, yang merasa seronok bagi mereka itu, zahratal hayatid dunya, hanyalah keindahan kehidupan dunia, linaftinahum fi, untuk Allah Ta'ala menguji kepada mereka. Baik, yang pertama, ada orang yang meletakkan kebahagiaan itu ialah macam orang lain dapat. Macam orang lain dapat. Kenapalah aku tak dapat isteri macam dia? Dia tengok isteri kita ni balancing out, elemen lari. Nah, ya, silap ni, parah betul ni. Tengok isteri orang pula, Allah, macam Ratu Nigeria. Oh, katalah, wah sungguh, isteri aku ni lah. Kadang-kadang kita duk tengok pada orang lain, nak suami ni gagah perkasa, six pack semua ni. Laki kita ni, Allah, jalan setapak berhenti, gout. Kenapa yang aku dapat laki gout macam ni? Tengok laki dia ni, Allah, angkat besi berpuluh-puluh kilo boleh. Nampak? Ada orang yang melihat kepada kemewahan dunia. Harta dia, rumah dia, kereta dia, rumah dia. Allah, tuan-tuan, kalau pergi Sarawak, ada satu rumah, tuan-tuan, daripada Jalan Besar nak pergi ke rumah tu, dia buat tu. Tu dia buat tu. Orang panggil apa tu? Yang over-over tu. Dia buat jambatan tu. Untuk dia saja. Bapak punya kaya. Masya Allah. Itu di Sarawak. Saya pergi satu rumah orang di Sabah. Pun kaya, dia panggil saya pergi makan di rumah. Kita tu pantui. Saya kata, Tuan Haji, bisnes apa? Allah. Lepas sawit saja, Ustaz. Oh, banyak kot. Taklah banyak, Ustaz. Seluruh Sabah. Masya Allah. Rumah dia saja, tuan-tuan, 50 ekar. Tuan-tuan, masjid 5 ekar. 10 kali masjid. Rumah dia punya kawasan dia, ada zoo dalam rumah dia, dalam kampung, dalam perumahan dia. Punya baiknya, tuan-tuan, tiap-tiap hari orang mari datang makan di rumah dia percuma. Pagi sekali, tengah hari sekali. Mailah bila pun, masak, tukang masak berbelah orang Filipina. Allah Ta'ala bagi kat dia.